advice. Yo. Kau pernah dalam hidup kau ada seorang kawan yang memang betul-betul rapat? Ada. Sekarang masih kontak lagi ya? Sekarang dah macam tu lah, kontak sebagai seorang kawan, dah bukan sahabat lah. Apa yang bezakan kawan dengan sahabat? Kalau kau tanya aku lah, kalau kau tanya aku, ada beza sahabat dan kawan. Kalau sahabat ni tempat mana kita mengeluh, tempat mana kita bagi tahu apa yang kita nak bagi tahu secara orang kata deep, secara dalam. Kalau kawan ni kita ada ramai. Kalau kau pergi tempat kerja, kalau kau pergi jumpa kawan-kawan tempat belajar kau, dia kawan. Dia kawan tempat yang kau boleh bergurau, berkelakar. Tapi untuk kau bagi tahu isi hati kau, itu sahabat. Sahabat yang tiada dalang gantinya. Tapi kita kena tahu, kadang-kadang sahabat ni adalah duri dalam daging kita. Dia boleh jadi musuh kita. And the end of the day, yang boleh kau percaya, kau nak tahu siapa? Siapa? Yang kau boleh percaya hanya diri kau sendiri. Oish. Even family pun akan tikam belakang. Adik-beradik, kecuali mak bapak lah. So bagi aku macam tu lah. It's a good advice. Yo. Tapi betul lah apa yang kau cakap tu. At the end of the day, diri kita je ada. Even masa kubur pun kita seorang je kan. Betul. So thank you lah sebab bagi definisi sahabat dengan kawan macam mana. Itulah. Tanya.